Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Looking for the SkyTrain going to Terminal 2 or Terminal 3, walk to your left hand side. left hand side. Yes, Okay. left side. Up. Thank you. Okay, sekarang dekat Terminal 1 nak pergi makan, kena naik SkyTrain pergi Terminal 3. Ni makan dekat Sebeliwang ni, insyaAllah ada sijil halal MUIS, Majlis Agama Islam Singapura. Airport Changi ni dikatakan yang terbesar. Patutlah sebab dia ada 4 terminal. Terminal 1, 2, 3, 4. 4 terminal. Setiap satu terminal tu pun dah besar, letih nak jalan. Nak pergi antara satu terminal ke satu terminal boleh naik SkyTrain ataupun bas dengan percuma. Inilah mercu tanda yang terkenal di Airport Changi di Terminal 1. Ini dipanggil Rain Vortex, air terjun dalam airport. Okey, tak kisahlah air terjun ni air terjun buatan manusia. Yang penting semua tumbuh-tumbuhan ni adalah real. Di Terminal 2 Changi Airport ada Wonderfall. Tengok dulu. Airport Changi banyak benda lah dalam ni.